15 perkara bodoh yang orang buat bila dah kaya. Ramai fikir masalah hidup selesai bila ada duit banyak. Kepala dah bayang kereta mahal, rumah besar, makan sedap, hidup tenang. Tapi realitinya, duit ni cuma memperbesarkan perangai seseorang. Kalau sebelum ni dia jenis matang, duit bantu hidup dia jadi lebih stabil. Tapi kalau sebelum ni dia jenis impulsif, suka tunjuk, cepat percaya orang dan tak pandai urus emosi, bila kaya, perangai tu jadi lagi nampak. Sebab tu, ada orang kaya makin berjaya dan ada orang kaya makin hancur. Yang menariknya, ramai orang miskin sebenarnya lebih berhati-hati pasal duit berbanding orang yang baru kaya. Orang yang lama susah biasanya tahu macam mana sakitnya tak ada duit. Tapi orang yang tiba-tiba kaya ni kadang rasa duit tu takkan habis. Dia rasa hidup dah tercapai. Dari situlah banyak kesilapan bodoh bermula. Nombor 15, beli kereta mahal sebab nak bagi orang kagum. Ini paling biasa. Baru dapat duit sikit terus fikir nak upgrade lifestyle secepat mungkin. Kereta jadi simbol utama. Sebab kereta benda paling mudah orang nampak. Jadi ramai sanggup ambil kereta yang sebenarnya langsung tak masuk akal untuk income dia. Masalahnya ramai nampak harga kereta tapi lupa kos hidup sekali. Ansuran bulanan tinggi, insurans mahal, road tax mahal, tayar mahal, servis pun mahal. Ada orang tiap bulan hidup tersepit semata-mata nak maintain image kaya. Lagi kelakar, orang luar tengok kereta dia 5 saat je. Lepas tu, semua sambung hidup masing-masing. Tapi dia pula yang kena tanggung hutang bertahun-tahun hanya untuk nak rasa wow sementara. Orang yang betul-betul kaya kadang-kadang beli kereta sebab praktikal. Orang yang baru merasa duit beli kereta sebab ego. Nombor 14, belanja semua orang sebab takut nampak kedekut. Bila seseorang tiba-tiba kaya, dia mula rasa nak tunjuk dia dah berjaya. Jadi tiap kali keluar, dia bayarkan semua. Makan dia sponsor, melancong pun dia sponsor. Awal-awal memang orang puji. Semua cakap dia baik hati, murah rezeki, humble. Tapi lama-lama, ramai mula expect benda tu jadi normal. Bila sekali dia tak belanja, terus orang terasa. Yang sedihnya, ramai tak sedar ada beza antara pemurah dan dipergunakan. Orang yang betul ikhlas akan hargai walaupun kau tak belanja. Tapi manusia opportunis akan stay selagi duit kau ada. Bila duit mula kurang, baru nampak siapa betul-betul kawan. Nombor 13, hidup jadi pertandingan dekat social media. Dulu masa susah, hidup biasa je. Tapi lepas ada duit, semua benda nak upload. Jam baru upload, steering kereta upload, resit mahal upload, hotel upload, business class upload. Kadang-kadang kopi pun nak tunjuk. Masalahnya media sosial buat manusia ketagih validasi. Lagi orang kagum, lagi dia rasa seronok. Lama-lama dia tak beli barang sebab dia suka barang tu. Dia beli sebab nak orang lain tengok. Akhirnya hidup jadi fake competition. Dia bukan enjoy hidup pun sebenarnya. Dia cuma takut kalah dengan orang lain. Ironinya, ramai billionaire hidup sangat simple. Tapi orang yang baru ada duit beberapa bulan, kadang-kadang lifestyle dah macam nak lawan selebriti Hollywood. Nombor 12, jadi mesin ATM untuk semua orang. Bila orang tahu kau ada duit, hidup kau berubah. Tiba-tiba ramai datang nak pinjam duit. Saudara tak pernah tegur muncul balik. Kawan lama tiba-tiba rindu. Semua ada cerita sedih. Dan orang bodoh bila kaya selalunya takut nak cakap tak. Dia rasa kalau tolak nanti orang benci dia. Jadi dia bagi je dekat semua orang tanpa fikir. Akhirnya ramai ambil kesempatan sebab manusia memang mudah jadi selesa dengan bantuan. Masalah paling besar bukan duit hilang. Tapi bila kau perlukan bantuan balik, ramai yang dulu pinjam hilang terus. Ada sebab kenapa ramai orang kaya sangat berhati-hati bila melibatkan duit dengan orang rapat. Nombor 11, rasa hidup dah selamat, kemudian tak nak berusaha dah. Ni mindset paling bahaya. Baru ada simpanan besar sikit dah rasa, aku dah settle. Ada yang terus berhenti kerja, malas upgrade skill, malas belajar benda baru sebab rasa duit dah cukup. Padahal dunia ni berubah cepat. Bisnes boleh jatuh, trend boleh mati, industri boleh collapse. Duit yang banyak hari ni boleh jadi tak bernilai esok. Ramai orang ingat kaya tu destinasi. Padahal sebenarnya lagi banyak duit, lagi penting disiplin.
Sebab tu ramai atlet, artis, influencer atau pemenang loteri akhirnya jatuh balik. Bukan sebab tak pernah ada duit, tapi sebab dia orang fikir duit tu tak habis. Nombor 10, senang kena scam sebab terlalu tamak. Bila seseorang mula ada duit banyak, dia mula obses nak gandakan duit secepat mungkin. Masa ni scammer suka. Tiba-tiba ada guru datang ajar skim pelik-pelik, janji return tak masuk akal, konon passive income. Kononnya duit kerja untuk kita, kononnya takkan rugi. Dan ramai yang baru kaya ni senang percaya sebab dia rasa semua benda boleh jadi peluang. Hakikatnya, bila sesuatu terlalu senang dan terlalu indah untuk jadi realiti, biasanya scam. Tamak buat manusia hilang logik. Nombor 9, beli rumah terlalu besar sebab nak nampak kaya. Rumah besar memang sedap dipandang, tapi ramai lupa rumah besar datang sekali dengan kos yang besar. Ada orang beli rumah macam istana padahal tinggal 2 orang je. Lepas tu maintenance gila mahal. Aircon banyak, bil elektrik tinggi, security, renovation, repair. Kadang-kadang rumah tu sendiri jadi beban mental sebab terlalu banyak benda nak kena jaga. Ramai beli sebab ikut ego, bukan ikut keperluan. Yang ke-8, tiba-tiba malu nak hidup normal. Bila ada duit, setengah orang mula rasa benda biasa tu low class. Dulu relax makan gerai tepi jalan, sekarang semua kena fancy. Dulu naik motor tak kisah, sekarang takut orang nampak. Dia mula hidup berdasarkan image, bukan keselesaan sebenar. Yang peliknya, ramai orang betul-betul kaya sebenarnya masih hidup sederhana sebab dia orang faham nilai duit. Yang paling nak sangat cuba nampak eksklusif ni biasanya orang yang masih insecure. Nombor 7, keliling penuh orang kipas. Orang bodoh bila kaya suka duduk dengan orang yang sentiasa setuju dengan dia. Semua keputusan dia dianggap genius. Semua benda dia buat orang puji. Lama-lama dia hilang kemampuan nak terima kritikan. Ini bahaya sebab bila tak ada orang berani tegur, seseorang boleh buat keputusan paling bodoh dalam hidup tanpa sedar. Ramai orang jatuh bukan sebab musuh, tapi sebab terlalu ramai penjilat. Yang ke-6, guna duit untuk lari dari emosi. Ramai orang fikir kaya akan buat hidup bahagia, tapi emosi manusia tak semudah tu. Ada orang bila stres dia shopping, bila sunyi dia travel, bila bosan dia beli gadget baru. Semua masalah cuba ditutup dengan duit. Masalahnya, dopamin tu sementara. Lepas excitement hilang, masalah asal masih ada. Bezanya sekarang, duit pula tak ada. Nombor 5, lebih pentingkan nampak kaya daripada betul-betul kaya. Ini beza paling besar antara orang kaya sebenar dan orang yang cuma nak nampak kaya. Orang nampak kaya fokus pada simbol, macam nak barang branded je, nak kereta mahal je, nak nampak lifestyle best je. Orang kaya sebenar fokus pada aset, simpanan, cash flow, investment dan stability. Ramai sanggup habiskan duit untuk nampak berjaya, sedangkan hakikat hutang penuh. Kehidupan mewah yang dipaksa selalunya penat. Yang keempat, tak belajar pasal pengurusan duit. Ramai pandai buat duit tapi tak pandai urus duit. Ada orang income besar gila tapi cepat bocor sebab tak pernah belajar budget, tak belajar investment, tak belajar saving atau risiko kewangan. Dia orang ingat selagi duit masuk banyak, semuanya okey. Padahal orang yang kaya lama biasanya obses belajar pasal duit sebab dia orang tahu buat duit dan simpan duit adalah dua skill berbeza. Nombor 3, mula pandang rendah dekat orang lain. Bila kaya, ego manusia mudah riak. Dia mula rasa orang miskin ni pemalas. Dia rasa semua orang boleh berjaya kalau usaha. Dia lupa dulu dia sendiri pernah struggle. Duit kadang-kadang buat manusia hilang empathy. Padahal hidup ni tak stabil. Hari ni kau atas, esok belum tentu. Banyak syarikat besar pun jatuh. Banyak orang kaya pun muflis. Banyak influencer hilang relevant. Bila terlalu sombong dengan duit, selalunya hidup akan ajar balik dengan cara yang keras. Nombor 2, percaya semua orang ikhlas. Ini kesilapan paling ramai orang tak nampak. Bila kau ada duit, layanan manusia pun berubah. Orang lebih baik, lebih hormat, lebih rajin cari. Dan kalau tak berhati-hati, kita akan fikir semua orang tu ikhlas. Padahal sebahagian cuma tertarik dengan apa yang kita ada. Ramai orang kaya akhirnya jadi paranoid sebab dipergunakan. Sebab tu kadang-kadang orang yang dah lama kaya sangat susah percaya orang baru.
Nombor satu, ingat yang duit tu boleh settlekan semua benda. Ini masalah paling besar. Ramai manusia kejar duit sebab fikir bila kaya nanti semua masalah hilang. Tapi realitinya duit cuma tukar jenis masalah. Kau boleh beli rumah besar tapi tak boleh beli ketenangan. Kau boleh beli perhatian manusia tapi tak boleh paksa orang ikhlas. Kau boleh beli hiburan tapi tak semestinya bahagia. Sebab tu ada orang kaya tapi anxiety teruk, ada orang lonely, ada orang tak tenang walaupun hidup nampak sempurna. Kekayaan sebenar bukan bila kau boleh beli semua benda. Kekayaan sebenar bila hidup kau masih stabil walaupun dunia tengah serabut. Kalau anda suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pandangan anda ruangan bawah. Nama saya Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.